kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Special Zulganu di Terengganu, Darul Iman, Bukit Maras, Kuala Terengganu. So kat sini ni adalah parking. Ada disediakan anda surau. Cantik yang kita masuk je. So disebabkan hujan 10.50. Santai-santai je ini. Mula-mula terus bagi ni. Habis ni. Jalan je. Dah banyak kali pergi sini hari tu. Jalan yang senang je. Untuk daripada parking sampai ke Puncak Maras. Tempat tak indah. Kereta pun boleh naik weh. Sebab atas ni pun ada paragliding. View atas memang cantik. Percaya? Sekejap kita tengok. Baru 240 meter daripada parking. Dah nampak kampung. Nice. View tak boring. Kita berjalan naik. Enjin tak panas ni. 350 daripada parking. Dah habis dah jalan seming. View kampung. Atas tu ada deruang air. Di pondok checkpoint 1 pada 0.39. Kita datang ada kotak sini dijual air. Oh, sambung balik jalan seming. Nice. .67. Dah pun habis seming. Sampai kita di checkpoint yang kedua. Mungkin bagi rest situ jap. Sebelum zoom naik lagi. Sini jalan ya. Boleh dikatakan licin kalau guna kasut biasa. Tengok jalan yang macam ni. Jalannya macam dia apa? Berseluk. Seluk kerah gini. So sebaik-baiknya pakailah kasut trail. Kilometer ke 0.90. Hentian Tembesu.
Tempat yang agak nice untuk take 5. Syok bau hutang. In case kalau korang was-was ke apa pun ada sediakan anak panau. Hebat. Best dia anu. Kilometer 1.43 daripada parking. Jumpa signboard ni. 120 meter ke puncak. Welcome to Bukit Maras, Persatuan Luncur Udara Negeri Terengganu. So, inilah Bukit Maras. Angin. Ada semasa 1.74 1 km 740. Letih. Daripada parking kita ambil masa sini 26 minit dah sampai. Walking. So atas ni ada, biasanya ada orang jual situ. Tapi hari ni Ahad, Terengganu cuti Jumaat Sabtu. Ahad kerja. Kalau game minggu biasa ada 2 hari sini. Dan kat sini ada Menara Tinjau, Bukit Maras. Bukit Maras tanya 329 meter daripada paras laut. Dan kita ada signboard. Dah lama dah signboard ni. Ala-ala apa, Manila 2409 km, Taipei 2020 km, Ottawa. Itu ada tanda situ. So inilah Bukit Maras di Terengganu. Nampak kejauhan sampai ke laut nampak. Nak rehat jap, sekejap lagi kita plan nak kena. Bye. So, kami nampak ada jalan situ. Macam biasa, kita explore luar pada kebiasaan orang. Biasa orang naik sampai Senian, daripada parking sampai Bukit Maras jang. Lepas tu turun balik sampai Bukit Maras, sampai Puncak Maras jang. Sekarang ni nampak ada jalan sini. Apa? So, kalau hujan ke apa sini boleh berteduh. Nampak ada jalan sini. Jom kita sesatkan diri kita. Situ pun ada, sini pun ada. How? Kita pergi sini dulu lah. Bye bye. Tengok ada 2 jalan. Satu jalan ke kanan, satu jalan ke kiri. Tapi ke kiri ni ada tulis welcome. Seolah-olah welcome maknanya sini lah. Sepatutnya.
Welcome to Batu Buruk. Batu Buruk. Pantai Batu Buruk. Batu Buruk. Weh, tadi kiri kanan pula. Batu yang berlumut. Habis dah jalan. Bukit Maras 329. Ada ni. Ada signboard kat sini. Itu pokok tumbang. Oh lah. Pokok tumbang. Kita jumpa signboard ni. T8 tolak 2. Tolak A. So je lah. Mungkin jalan lain kot. Bye. Ambil gambar. Oh, jalan je agak raw. Tapi don't worry. Ada ramai orang gini. Kami baru jumpa orang yang daripada sana. Sempat tanya nak pergi puncak 5 apa dia kata? 501 Tu jing tau, 501. Lupa lah puncak apa. Ni basah. Ni yang buat cili kata. Ni basah. Ambil kanan. Depan sikit. Kanan ni. Kanan ni kot. Kanan ni. Dia kata ada signboard. Ni macam gambar orang. Buku basah. Ambil kanan. Kalau buku basah di kanan. Tengok ni. Jumpa basah ambil kanan. Kalau straight ni, kalau follow je straight ni, kita akan balik ke parking balik. Balik ke parking, ikut jalan toilet tu. Kan dia lalu. So kami explore dulu betul. Nanti kita bincang. Ha. Tak tahulah jalan mana. Cuma ni je jalan yang boleh dikatakan agak jelas. So apa pun sekejap lagi kita akan cipta GPS. Kalau korang nak follow track yang sama. Ada tanda tau. So let's go. Agak mencanak gelap, redup. Tapi ada marking. Dan ada kesan tapak orang. Menandakan ada orang lalu. Bila ada orang lalu, bila ada marking maknanya kita berada di jalan yang benar. Walaupun scary. Berpusing pening
Kepalaku jadi pusing. Tiba-tiba sampai Dusun 50320 meter. Tapi mungkin korang tak nampak. Berkabus kawasan ni. Dan kamera tak nampak. Oh, lapang kawasan ni. Oh, pening tu. Minit jalan. Oh. Sekejap lagi JPX mungkin mengarut. Kami pergi situ, U-turn balik. Pergi situ, U-turn balik. Ni kilometer ke 2.96. 250, 320. Lihat jap. Kita dah turun situ tadi. Tu naik balik sini. Rasanya mesti ada shortcut sini. Ya. Sekejap lagi mana entah jalan. Bye. Sambung. Bilang. Daripada puncak Dusun 50 tadi, kami follow ni marking. Berkabus guys. Macam ke panjat gunung. Bertali. Wush. Makhluk. Ni cabaran. Terus menjunan ke bawah. Kita tak nak mention. Berkabus guys. Feeling gunung. Walaupun hanya Bukit Maras. Syok gilas. Cuma markingnya untuk jalan masuk ke satu-satu lorong tak ada marking. Kena masuk dulu baru je marking. Tu yang susah sikit tu. Makin-makin hijau macam ke gunung-gunung yang lain. Makin-makin hijau, makin kuning. Tapi kena try and error untuk masuk sikit baru dapat marking. Tu apa yang aku nampak tadi lah. Mungkin kat pintu masuk start lorong tadi ada marking. Cuma dah putus ke apa. So layang menua dulu. Rasanya sekejap lagi kami nak patah balik. Bye. Unik dan cantik. Pokok bercantung dengan batu. Tengok Mana ada gua? Tengok marking dia. Patutnya Wah. Menarik. careful. Tapi kena hati-hati dengan tempat yang seumpama gua ataupun tempat-tempat yang macam berteduh gini. Biasanya tempat lepak. Dia lepak-lepak elak anak situ. Jaga anak situ sebab itu sembunyi yang menarik, explore Bukit Maras. Tak sangka cantik sebegini. Cerun Cik Awang. Nama dia. Ni nama dia Cerun Cik Awang. CP4 seperti yang Minah tu kabur. Minah tu. Ini adalah Cerun Cik Awang. Cik.
Cik Awang. Track B CP4. Wah. Amazing. Update semasa. Ni kilometer ke 3.20. Sejam 20 minit. Hari ni kita memang walking. Sebab explore. Tak kenal jalan. So sangat-sangat menarik untuk orang Terengganu explore. Abang tu cakap yang ni jagi tembus follow je makin ni, tembus kampung balik. So tak ada apa yang perlu dirisaukan. Dah ada orang patahkan ni. Patahkan bak ranting. Tengok ni. Ada ranting ni. Bawah batu. Tengok dah ada orang patahkan ranting. Biasanya kalau ada orang patahkan ranting, ia antara kita lalui kawasan ni, ia antara sebagai tanda ataupun sebagai orang kan biasa join group kan, akan ada dua pecahan group konon-kononnya, group laju, group normal, group santai, group yang tak suka apa kan. So group depan akan patahkan pak, menandakan group depan dah sampai sini, jalan benar. Sepoi kabur ke member je, aku dah sampai, macam gitu. Satu lagi yang patahkan dahan-dahan ni, dia macam ke satu penanda untuk contohnya tersesat. So ia patahkan dahan mengikut arah yang ia pergi. Contohnya dia pergi arah ni, patahkan arah ni, ataupun ambil je mana-mana pokok tak tengah jalan, menandakan kita dah lalu jalan tu. Sebab apa tak tengah jalan? Jelas nampak. Tapi make sure benda tu nampaklah dipatahkan, bukannya ambil daun tabur atas jalan. Dia akan jadi macam dakpok gini, daun ke apa ke dah bertukar dengan daun jatuh dengan penanda kita buat. So tu je lah nak share. Dan kita lalu lagi di tepi batu yang besar. Oh, sangat mengejutkan. Kilometer ke 3.48. Ada water point yang cantik, Boleh pergi ke sana. jernih. Masya Allah. Malah lagi. Scary. Nanti. Jom. Apa yang jom ni? Ni jalan je, tanda. Tahu jom. Sini kot. Boleh merangkak kat situ. Saja je nak rasa. Hati-hati sini macam ni. Ni kan kawasan gelap. Takut ada balih bayar. Makin lama kita mengarut lah. Tada! Ada jalan. Tengok, tapak banyak. Apa? Tahu. Ha, ada jalan. Tadi Jalan je. ada. Tanda tak ada. Ada pokok atas batu ni. Yang besar. Kasih air. Ambung.
Untuk air gini, aku tak minat air yang tersembunyi. Sebab ia boleh jadi tempat kepelbagaian binatang lepak. Mana? Memang jalan tadi boleh lalu kok. Hey. Nampak ni. Memang daripada gua tu boleh lalu. Itulah hai. Nak macam mana first time datang? Tu daripada gua tadi. Wah, beranginnya sini. Penampakan pondok. Apakah ini, guys? Nampak 5. Kita berada di mana? Wah, Wow. Hihi. Bukit 645 Viewpoint. Apakah semua ini? Di kilometer ke 3.94. 4 kilometer dari parking. View penuh kampung Bukit Maras. Ya. Ya kot. Kampung Bukit Maras. Bawah tu kampung Bukit Maras kan. Kemana lagi Minah tu hendak pergi? Inilah kalau main dengan geng kaki explore. Memang tak reti nak pergi hak tau. Ya dulu je. Dia duduk pusing-pusing. Apa? Apa yang ada? Nampak. Wah, cari rehat-rehat. Oh. Letak buai sini ataupun duduk atas tu. Boleh panjat atas tu untuk tinggi lagi view. Tapi view tu terhalang oleh pokok ni. Cantik guys. Memang tak sia-sia datang Bukit Maras. Cuaca pun alhamdulillah. Akan tetapi kami termiss Bukit Baung ke Gaung? Bukit Gaung. Bukit Gaung kot. Kami nak rehat kat sini. Bye bye. Hop. Suasana di Bukit 645. Bukit 645. Sini ada line. Kami dah tengok map. Daripada Bukit 645 untuk ke starting point balik akan menurun je lalu kampung orang. So kami ambil keputusan untuk patah balik santai-santai mencari Bukit Gaung. Ayolah kita memanjat kembali Bukit Maras. Ke 683 sampai di pokok merah. Lihat dulu. So kilometer ke 7.07 kita sampai ke Bukit Darak Rakit 268. Oh, ni view ya.
lalu di celah batu besar. Mana Bukit Baung? Bukit Gaung. Oh, Ada hujung bawang. Ada silang ni. bersilang-silang pokok ni, berseni. Menarik lah view-view Jalan Bukit Maras. Oh, Ya benar. tapi banyak Pak babi. CP3 Oh ni. Panco Poheng. Ada water point. Jalan nak pergi 645 tadi, CP4 Cerung Poheng. Ni CP3, tapi jalan ni kami dah nak gerak pulang. So tak tahu lah macam mana trail yang sebenar dia. Balik dari situ. Oh, ada water point. Menarik. Di kilometer kami yang ke 7.91. Dari situ lah. Bergerak balik. Nampak tak? Kita dah berada jauh daripada jalan utama. Situ kat batu. Tu jalan utama tadi yang disembing tu, untuk naik ke Puncak Maras. Kita daripada puncak apa ni? Balik agak. Ha? Bukit Darat Batu Rakit. Bukit Darat Batu Rakit. Dan kami terus follow marking sampai dah sini. Kebun orang kot. Ni ada pokok pisang. So kami just follow jalan yang besar ini. Untuk habis masa, kami lalu di tepi pagar tangki air. Kilometer ke 9.24. Tu tempat kita parking. Alah. Katanya kita turun kebun sana. Kebun mana? Ada kebun tadi. Oh. So begitulah kisah ya. Akhirnya kami kembali ke starting point Bukit Maras dengan tepat kilometer ke 10. 4 jam 3 minit selepas mengarut-mengarut. Lalu orang entah apa-apa. Jadi sebenarnya kalau ikut trail yang okey, dia boleh buat loop sebenarnya. Tapi kami ni mengarut, kami masuk situ, kami masuk sini. So macam biasa. Kalau nak follow laluan yang mengarut macam kami akan share GPS kat komen sekejap lagi. Teh, tak semena-mena jadi 10 km ni. So tu je lah perkongsian kami hari ni, Bukit Maras. Jumpa lagi di lain hari, InsyaAllah. Bye bye. Panas. Halo.